Asalnya, Jack hanyalah sebuah robot yang ditugaskan untuk melakukan kerja-kerja asas di makmal. Namun, ketika berlaku pencerobohan mekanikal secara tiba-tiba, dia di luar jangkaan telah memamerkan kebolehan tempur yang luar biasa. Bagaimanapun, Jack tetap terlewat selangkah. Sebuah robot menyerupai labah-labah merayap pantas ke arah peranti kawalan minda, menyebabkan mesin tempur yang direka rapi oleh doktor itu dirampas sekelip mata. Mesin tersebut terus melepaskan tumbukan padu tepat ke arah Jack dan doktor. Demi melindungi penciptanya, Jack bertindak tanpa teragak-agak walaupun saiz mereka jauh berbeza dan sistem persenjataan mereka bagai langit dengan bumi. Lagipun, Jack tidak pernah dibina untuk menjadi robot tempur. Tetapi apabila melihat doktor dalam bahaya, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam dirinya. Jack segera mengimbas persekitarannya, lalu mencapai sebuah kanister cecair penyejuk dari lantai. Dia memasukkan kanister itu ke dalam lengannya, lalu terciptalah versi darurat misil Jack. Walaupun tidaklah begitu memusnahkan, ia sangat memalukan buat pihak musuh. Robot gergasi itu akhirnya ditumpaskan oleh senjatanya sendiri. Malah doktor sendiri tidak menyangka Jack mampu menewaskan robot yang berkali ganda lebih besar daripadanya. Namun, sebelum mereka sempat menarik nafas lega, mesin gergasi itu tiba-tiba terputus bekalan kuasa dan tumbang tepat ke arah mereka. Jack tidak sempat pun untuk bertindak. Mujurlah doktor bernasib baik kerana kepingan keluli yang melengkung telah melindunginya daripada sebarang kecederaan. Jack bergegas memohon maaf kepada doktor. Lagipun doktor telah melarangnya dengan keras daripada bertempur. Namun sedang dia bercakap, satu lagi susuk gelap muncul di belakangnya. Robot labah-labah tadi rupanya tidak mengalami sebarang kerosakan langsung. Ia terus cuba merampas kawalan minda Jack dan senjata Jack serta-merta dihalakan ke arah doktor. Tepat ketika doktor sudah dikunci dalam sistem sasaran misil Jack, satu kuasa misteri melonjak dari dalam diri Jack. Kuasa itulah yang membantunya membebaskan diri daripada kawalan robot labah-labah tersebut. Dia menyambar robot labah-labah itu, mencampakkannya ke tepi dan memusnahkannya di situ juga. Doktor tidak pernah membayangkan bahawa sebuah robot yang hanya untuk kerja-kerja rumah mampu memiliki potensi sehebat itu. Dia akhirnya menyedari bahawa dia telah tersilap selama ini. Robot juga mempunyai jiwa dan pemikiran mereka layak dihormati. Mereka tidak sepatutnya dianggap sebagai alat semata-mata. Selepas kejadian itu, Jack menawarkan diri untuk dinaik taraf menjadi robot tempur yang sebenar. Bukan sahaja prestasinya menjadi lebih stabil, malah kuasa tempur keseluruhannya meningkat secara drastik. Dia kini mampu menembak meriam laser yang berkuasa. Saat Jack melangkah ke atas alat teleporter, satu legenda mula tercipta.